Okey, di sini bersama saya wartawan DJI melaporkan berita tergempar di zombie. Macam mana ni? Semua lelaki dalam bahaya. Sekarang ni, tinggal kita je tahu sebal. Ya tu, bini aku mula tak normal lah sejak kena virus ni tau. Sabar semua. Sabar? Mana boleh sabar? Bini aku tak pernah macam tu tau. Aku pun tak pernah buat benda pelik-pelik dekat dia. Sama lah. Bini aku pun sejak dia menjahit, dia punya emosi tak stabil. Kejap-kejap marah, kejap-kejap merajuk. Lepas tu dengan pendarahan lagi. Tak boleh nak solat, tak boleh nak beribadah. Itu period. Itu period. Semua perempuan lalu benda tu. Sorry lah, janganlah marah. Sorry. Kau? Lukli hanya menggeleng kepala. Apa dia? Dekat skrip tadi macam ni. Itu action line. Action line ni kau kena react je macam tadi angguk kepala. Kau angguk je, tak perlu nak dialog pun. Sorry lah. So, apa yang korang tengok kat depan ni, ini adalah punca-punca kenapa bini kita jadi macam tu sekarang ni. Yang pertama, kita ada Soul. Yang kedua, kita ada Tesla. Yang ketiga, kita ada Tika. Look. Ya, saya. Bukan kau. Look, tengok. Alright, bukan Lukli, bukan Luqmanul Hakim. Tengok. Sorry lah. Sambung. Yang pertama, Soul. Soul ni adalah punca utama sebab dia adalah paling awal, virus paling awal yang muncul dalam industri ni. Inilah punca utama, dialah yang mencipta fenomena tu. Alright, dialah menciptakan fenomena. Yang kedua, kita ada Tesla. Sangat bagi inspirasi ke anak muda. Tapi selepas kaya, lupa diri. Yang ketiga, Tiga, virus yang paling baru muncul dalam industri ni. Walaupun dia paling baru, dia inilah yang membuatkan para lelaki dan para isteri bergaduh. Dialah punca dia sebab dia paling kritikal. Alright. Dulu dia ni menolak sekeras-kerasnya kalau ada virus yang mendekati fikiran wanita kita. Tapi disebabkan hawa nafsu. Hawa nizwana. Bukanlah. Bukan. Serius lah korang ni. Serius, cubalah serius sikit. Tapi tak apa. Aku dah cuba satu formula yang dapat merawat fikiran isteri-isteri kita. Macam mana? Yang pertama, senampang anti-insecure. Senampang ni mengandungi concealer, blusher, highlighter, foundation dan segala bahan makeup. Alright, dengan adanya bahan-bahan makeup ni, kita dapat bagi tahu isteri kita yang kita tahu dia punya insecurity dan dapat menaikkan confidence dorang yang kita tiada perempuan lain. Tapi ingat, jangan salah tembak. Kalau salah tembak, buruk pada hari. Tapi kalau kita tak berjaya, That's why kita ada cara kedua, iaitu duit kertas. Duit kertas ni banyaklah meruntuhkan sebuah relationship, hubungan dan segala apa benda. Sebab kita payah nak cari dengan duit kertas ni. Bila kita payah nak cari, isteri kita akan tahu betapa susahnya, betapa struggle-nya kalau kita nak tambah bini. Dengan menampal duitnya ke dahi mereka, yang kita dapat membuktikan kita susah nak cari perempuan lain dan kita memang setia. tak juga. Perempuan sekarang ni independen tau. Diorang dah tamak dah duit kertas-kertas ni daripada kita. Diorang boleh cari sendiri lah. That's why kita ada cara ketiga, iaitu
Telefon untuk apa tu? Telefon bimbit. Ada segala semua platform social media. Ada Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, KakaoTalk, WeChat. Semua ada. Dengan adanya platform-platform ni, kita boleh kita boleh expose isteri-isteri kita dan kita dapat bagi tahu yang kita tak ada perempuan lain sebab kita berani expose diorang kat social media. Jadi para suami, kita sebagai suami kita kena jaga isteri kita. Kita kena bagi tahu yang kita ada maruah. Kita bagi tahu yang beras kita beli. Oh, ini buat aku semangat ni. Duduk balik. Let's start it. Oh my god. Here we go. Bodoh lah korang ni. Diam lah. Okay, sekarang ni kita stick to the plan, alright? Kita cari isteri kita semua. Kita kena pecah. Okay? Tapi macam mana kita nak cam satu isteri kita? Tak payah jadi suami lah kalau tak boleh cam isteri sendiri. Tengoklah dia punya handbag ke, aksesori ke, makeup ke, hairstyle ke. Faham? Dah, jom. Apa dah jadi dengan aku ni? Yes! Man.
Bini aku tu memang kena ni. Selfie. Nak sangat kan? Nak sabar jap. Awak okey? Apa jadi kat saya? Tak tahu, kena makan semut. Okay, Lek. Pergi lah. Aku tak confident sekejap. Aduh, ni. Okay. Sekarang ni, aku ambil perhatian dia. Lepas dia aku ambil perhatian dia, kau gerak. Boleh? Okey. Oi. Laki kau dah kahwin lain. Padan muka kau. Alip, kau! Oi! Masin. Bukan aku. Bini kau lah. Suruh jap. Oh, okey. Alhamdulillah. Kau ingat dengan cara-cara korang ni boleh hilangkan semua virus ni ke? Kau ingat semua perempuan kisah ke pasal motor? Tu tak kisah pula. Sekarang ni, terima je lah akibatnya. Tunggu! Memang tak semua perempuan akan percaya dengan lelaki walaupun dia dah bagi semua benda dekat perempuan tu untuk tunjukkan dia setia. Tapi adil ke bagi kita orang yang selama ni setia dengan pasangan kita orang kena tempias juga disebabkan lelaki lain? Kita orang faham. Korang semua takut jadi benda sama dekat diri korang. Siap ada tak nak kahwin, tak nak ada pasangan dah. Siap shaking lah. Tapi percayalah, masih ada lelaki yang baik kat dunia ni. Tiba. Okey? Okey. Awak tak nak kahwin dua ke? Kahwin dua? Siapa tak nak? Apa awak cakap
Tak adalah, mana tahu nak. Tak ada lah. Awak seorang pun dah bergegar Umi, apatah lagi nak kahwin dulu. Tak nak. Iyalah tu. Awak okey ke tak ni? Okey, cuma batuk ni kot. Jebu. Tak apalah, saya ambilkan awak air kejap Okey. Awak okey tak? Tapi ingat. Jangan salah tembak. Kalau salah tembak, Masin.